A podcast from the streets. For the streets. Brought to you by Acap Tatsuya, Syahrir Zulkifli. And I'm AB Siddiq. Welcome to OGT Podcast. okay. Kita berkumpul Posession the pride Penuh semangat From EMT to Luar daripada pemikiran kita makan. Kau dah tak tolong kau. Kira dah lepas ni kalau orang patah balik okey. Kalau orang tak patah balik Okay, memang Ramadan dah tak nampak kan? kita English line hanya fikiran baik kita tawa bersama from BMT to OGT Paksa nak tunggu tak? bringing hope in every word we say. Tak ada jangkut. Hai, selamat datang dan selamat kembali. Wah, ya. Sesi kedua. Part 2. Part 2 lah. Tapi banyak kadang-kadang. Pasal apa tau? Pasal nak cakap pasal dia pun pergi Australia meninggalkan isteri di rumah. Kau meninggalkan isteri dan anak tentu kan? Tapi mesti susah Susah. Tapi aku 3 bulan je. Dia 2 tahun dah lama sah. Dalam masa 2 tahun ni mesti banyak kenangan pahit manis lah. Kira maybe satu-satu lah. Satu kenangan pahit, satu kenangan manis lah yang kau tak boleh lupakan bila kau kerja kat sana tu 2 tahun. Kenangan pahit. Okay lah, kenangan pahit dia starting je. Aku pay first day kat sana dah kena. Aku pay first day aku pun sampai pukul 11 lah. 11 pagi lah. Kira kau tak pernah kerja luar negeri. Lepas tu first time kau dah sampai pukul 11 aku sampai kat rumah dia. Terus dia cakap okay, ni kitchen, ni bilik kau, nanti dinner kau masak dengan kita. So dinner is at about pukul 7 lah. Aku belum makan. Lepas tu bag aku dia punya apa, aku tak tahu, bag aku tak keluar. So daripada dah sampai dekat Canberra Airport tu, kan dekat sikit leh Mai. Dia dekat Canberra Airport. Aku punya Australia tu dia punya embassy dekat Canberra. Tapi aku tak masak kat embassy, aku masak dekat resident, which is 5 minutes away lah. Aku dah sampai, bag aku tak keluar. Aku dengan bag hand carry je. Aku punya kargo tu tak keluar. So dengan barang-barang mandi, sabun aku semua, kau kiasu pun aku tak tahu apa aku nak pack. Jadi aku pack apa-apa yang ada. Barang tak keluar. Daripada pukul 11 tu aku sampai, aku dah belum makan, kepala dah bengal saya. That time baru habis musim sejuk. Aku dah macam belum makan, belum apa semua. Habis aku nak macam nak baring lah. Habis dia dah pressure aku suruh masak dinner. Aku cakap, ni gila saya. Habis masak, starting dia kasi aku masak 4 dish tau. Satu sup, satu daging, satu apa, aku tu 4 dish lah. Veg. Veg, daging, sup. Kenapa aku tak Kira ingat. kau dah tahu ada dietary concern lah apa. Dah tahu lah. Itu aku punya starting. Aku cakap, habis aku tak kasi aku chance satu hari ke apa. Aku ingat masa dapat lihat tu datang introduction, okay, this is Australia, welcome to Australia ke apa. Ni kedai kat sini, ni pakaian kau kalau kau nak pergi sini. Tak ada saya. Terus sampai terus start the assignment saya. Cakap ni terperanjat saya aku. Aku tu bingit saya, aku tak Panjat baru lah. saya cakap bini aku, takkan gini macam sih dia kerja start saya. Kau interview kerja kau dapat pun at least first day kau apa orientation lah. OJT lah. Ini tak ada saya. Dia terus expect tu dah macam, aku tak tahu lah, macam Grab lah sekarang, kau order tu sampai. Dia order aku tu, aku masak gitu macam. Kalau Singapore okey lah saya. Aku kat luar negeri saya, aku tak tahu apa-apa saya. Barang semua, ni kicap kat sini, ni minyak kat sini, dapur semua. Aku cakap, macam mana aku nak start. Habis knife semua kau punya ke diorang punya? Diorang punya semua. Pisau sendiri aku buat lah. Pisau sendiri, aku ada packaging semua. Itu semua dah ada. Pasal 1 week before dia cakap dia ada macam diorang punya own postage lah. Embassy hantar sana lah. So aku pack barang semua, aku hantar sana lah. So pisau semua dah ada kat situ. But barang-barang yang aku punya own personal punya barang lah. Baju-baju semua. Dengan baju gitu macam juga saya. Aku petang tak masuk. Sekali dah besoknya aku rasa. Besoknya baru sampai. Jadi aku terus order baju melekit gitu macam lah. Aku dah peng lah saya. But okay, this goes a bit longer lah. Pasal aku punya, bila aku cakap aku dapat kerja dekat Canberra tu, abang ipar aku punya cousin dekat Australia. Dia cakap gitu je, Australia besar saya. Kau tak tahu dekat mana, macam nak contact. Dia cakap, kalau kau apa-apa kau contact dia je. Kali aku cakap,
Okay aku contact lah. Dia cakap dekat Canberra juga. Okay lah dekat lah. Tapi Canberra still besar saja. Aku tak tahu dekat mana could be 1 jam ke 2 jam ke, aku tak tahu. Sekarang aku telefon dia, aku dekat sini ya. Okay aku datang. Dia cakap gitu. Cakap Syah legit saya ni datang. Tu dia call, dah aku dah kat luar. Aku cakap bos aku, ni aku dah masakkan kau. Aku dah start degil sikit dah. Aku cakap aku tak boleh accept apa. Cakap ni aku dah masakkan kau. Aku nak jumpa saudara aku lah. Aku cakap dengan abang ipar aku nak meet up dengan dia lah. Tu dekat luar. Aku dah sampai, dia bawa balik rumah aku 5 minutes away je. Kira triangle lah yang bersih kat situ. Rumah dekat sini, rumah yang so-called saudara aku ada. Senang cakap lah saudara aku kat situ. So aku pergi rumah dia, dia masak asam pedas ya. Aku bedal tu benda saya. Dah okay lah, puas hati lah. So balik rumah aku tidur. Second day pun masak dia lagi. Second day tu dia tak telefon, aku telefon lagi lah. Muka tebal lah. Bang, saya datang boleh tak nak makan? Datang lah. Dia ambil aku datang balik makan. Second day je. Dan lepas tu aku dah start to pick up lah. Dah familiar semua. Okay aku masak. So the worst moment bila aku dah first day tu aku dah breakdown. Aku cakap bini aku cakap, ni pakai nampak aku tak last another 3 days lah. Aku dah tu breakdown saya. Kau in a foreign country, kau kena treated macam gitu. Aku ingat orang dapat tolong ke cover. Tapi dia tu expect aku punya service macam gitu. Aku tu bingit lah. Tu aku pay downside lah. Aku dah terus dah give up. Aku dah literally aku cakap, apa nak jadi lah. Kau nak hantar aku balik ke? Aku dah sort ni kalau dia keluarkan tembak aku tak tahu saya. Tak ada orang tahu saya. Tak tahu orang tahu. To the extent aku cakap aku dah negatif bukan saya. Okay, lepas tu pelan-pelan dia duduk dia berbual aku. Okay, kau how you ni lah, kau boleh adapt tak kat sini? Cakap aku terus dengan dia, aku sampai aku dah sejuk. Kau tu kasih aku masak macam gini. Tu aku keluar makan lah. Aku jumpa saudara aku semua lah. Actually I'm not in a good state lah. Aku bilang dia gitu. So dia explain, okay, you are new, I get it, but try to pick up, because I'm not here to macam babysit lah. Babysit kau. Kau nak kena strive lah. Dia very straightforward lah. Tahu cakap dia ni pun berbual, aku nak firm dengan dia firm dengan aku balik. Jadi we never come to a macam negotiate punya point lah. So aku give it another couple of days lah. Ni kalau merepek juga tu aku cakap, aku cabut sendiri lah. Aku beli tiket, aku turun balik lah, pandai-pandai lah. So after that, dia pelan-pelan dia berbual dengan aku macam, okay, next week ada official dinner tau. Kau boleh buatkan aku menu gini tak? Dia dah start gitu, aku cakap, okay lah, ni last lah. Kasih official menu, aku buat dinner ni. That's it, aku buat call lah. Lepas tu masakkan dia lagi. Another official dinner, okay, aku buatkan lagi. Cakap ni last lah. Tak habis-habis. Ni lah. Lepas tu aku dah get the hang of it lah. Aku tak tahu dia ni psikologi ke apa, aku tak tahu lah kan. Tapi it helps me lah. Aku cakap, aku rasa this is the going process lah. Aku go with it lah. Aku dah go with it. Dah get the hang of it. Lepas tu saudara aku every weekend nanti telefon aku, nak keluar tak? Aku cakap, mesti lah, aku nak kena keluar saya daripada tempat ni. Dan aku keluar, ada gaunding-gaunding. Dia tunjukkan aku, sini Canberra ni ada science center, ni ada tempat shopping kat sini. Lepas tu driver baik. Driver tu dia cakap aku, apa aku suka buat. Aku cakap, this semua aku tak tahu. Aku kat Singapore tak ada hobi lah. Hobi aku naik motor, pergi sini, pergi sana, semua enjoy. So from there dia cakap aku, okay lah, anak aku main rugby. Kau nak tengok tak? Cakap, okay lah. Rugby game punya ruling semua aku tak tahu. So from there dia ajar, okay, kau nampak dia ni pula, all those kind of thing lah. Aku attach dengan dia. So bila hari-hari pergi kerja pun, aku pergi pasar pun, dia drive aku. So it's a good thing lah. Aku dapat communicate dengan dia. Padahal aku macam, at that point bila aku ceritakan orang, yang driver bos aku tu drive aku around pakai kereta dia, it's like macam, oh wow gini. Aku tak feel that macam, aku privilege lah. Pasal kau dah sort on the first day, terbawa-bawa sampai kau nak berhenti. Niat, kau dah jatuh niat, kau nak berhenti, kau nak cabut gitu macam tau. Jadi kau tak kasi dia vibe, okay lah, kau naik kereta, kau nak sweet talk aku lah, doesn't work on me lah. Kau keep on telling 2 jam kau punya negatif punya cacing dah gila babi punya. Cakap semua negatif, semua nak psycho kau. Dia nak suruh kau stay. Kira niat tak nak menghalalkan cara lah. Ni semua nak sweet talk kau lah, kasih kau kereta gini, kasih kau gini semua, tak ada lah. So bila aku ceritakan orang lain semua, this is aku pilih lah kat sana. Orang cakap, baik kau kau naik kereta yang kau tu tempat gantung bendera punya. That kind of car. So dengan kita tu juga kita pergi pasar, pergi apa. Pasal aku tak, nobody will drive me. Pasal aku attach dengan high commissioner.
Only the high commission driver yang bawa aku ni lah pergi mana-mana lah. Di pasar semua. Tapi dia pun kaki gerik punya. Dia pun bukan cakap mengular, tapi dia cakap ni ada time slot kita minum kopi lah. Tupat baru aku belajar minum kopi. Espresso ni semua duk minum. Pekat siul kecil itu aku minum. Cialah. Baru aku start belajar minum kopi dia. Daripada dia ajar aku, okay, this is the Australian punya lifestyle. Tapi dia hormat, dia tahu aku Muslim. Dia hormat aku, anak dia punya 16th birthday. It's a big thing lah. Tu aku cakap, okay lah aku datang lah. Cakap, tapi ada daging barbecue semua tau. Cakap, okay tak apa, kau jangan kisahkan aku. Janji aku datang, kalau ada air apa-apa ke, makan salad-salad pun aku okay. Aku dah sampai, dia actually beli daging halal just because aku datang. Aku seorang yang Muslim. So the whole of barbecue spread tu, dah ada 2 barbecue. Dia separate dah saya. Yang ini sial. Dia punya yang barbecue punya daging punya side semua, yang macam daging ayam, daging lembu, it's all halal. Daripada halal punya butcher. So yang daging tak halal tu sausage semua is on another side. Balik bayar lah tu. But aku tak tahu ni diorang punya sense of respect lah. It's not only him. Bila yang aku datang semua, gini buat lah. Ni yang aku punya Muslim fan lah, gini-gini. Diorang tak macam, kau Muslim. Dia tak ada. They are not like that. Ni diorang punya culture lah. Kau another human being, kau another human. Tapi kalau kau perangai macam tai, then baru diorang punya tai pun keluar. It's just a human thing lah. Kau nampak aku, kau judge aku pun judge kau. Tapi kalau kau gerik kaki macam, okay lah. Tak apa yang datang pun nak tengok apa anak dia birthday apa. So from there aku dah macam gerik ke. So from there aku pick up diorang punya culture. Kalau aku terperap dekat dalam rumah dia, aku tak keluar, tak bergaul, aku takkan tahu. So bit by bit lah. This is the aku fikir balik, aku asyik fikir nak jadi chef. And this is besides of aku punya outside life apa. Ya betul. Learning about more things. Then eventually more things aku belajar macam culture wise. From that it will link to apa aku nak masakkan diorang semua. Pasal dari situ kau dah belajar cara dan budaya diorang. Diorang suka maybe fish and chip, diorang masin. Aku tak tahu. Kira kan nampak habit diorang lah. Banyak kau expose to diorang punya ingredients. Diorang punya ikan dengan kita punya ikan tak sama. So letak kau masak asam pedas, kau mainly kau pakai ikan pari ke, ikan apa lagi Tongkol lah Tongkol tenggiri. Macam gitu tak, ikan apa sembilang that kind of ikan. Sana mana ada sah? Cakap diorang tak makan pari kan Diorang tak makan. Pada diorang is pest. Dia makan sampah, makan kat bawah semua. So aku pergi kedai ikan diorang, aku try ikan ni, aku masak macam ni. Kalau tak kena, kalau kena. That kind of thing lah. So tapi before aku masakkan official dinner, aku nak kena masakkan untuk family. So it's part of the food tasting punya procedure. The process of macam, okay ni aku approve tak approve. So masakkan dia. Tapi most of the dish dia okay lah. Pernah tak kau masak, lepas tu makanan tu jadi rosak atau basi? Ataupun kira orang tu, lepas tu kira kau punya boss tu kira sakit perut ke apa ke? Masak basi tak ada lah. Tapi the night before tu aku ada plan, aku nak keluar. It's a long weekend lah. So bila aku patah balik, ayam tu dah defrost lah. Aku punya bodoh, aku pergi tahu tu ayam dekat luar ke kat mana, aku tak ingat lah. Aku sudah dalam oven. Aku nak macam quickest lah, but it's not the proper way lah. Aku tahu aku salah tu, but it's never a proper way to defrost food. Tapi aku apply cara Melayu je. Tu kat luar tu dalam oven nasi lah. Sekali ayam tu aku terlupa je. Aku buka apa dah berbau je. Alamak. Bukan aku yang buka, dia yang buka. Alamak. Dia cakap, Fandi, there's something in the oven. Okay. Cakap, aku tak masak apa-apa je. Since dia dah cakap aku buka, ni ayam kemarin. Kau lupa pasal ayam tu. Nasib baik ayam tu tak ketuk-ketuk sial. Oi, bila nak masak aku? Dah jadi bangkai saya dalam. Ish, kira berapa hari tu? Aku tak tahu lah, tapi aku buka dah bau lah. Dia dalam paket lah saya. Aku rasa plastik dah bocor, dah berair gitu. Cakap, that is one of the move yang aku cakap, kau belajar chef, kau belajar the proper way. Food safety semua. Food safety. Aku sendiri yang kira bingit dengan diri aku tau. Asal aku apply ni methods ya? Aku can simply put inside the fridge. Aku pun tak tahu kenapa dia kepala otak aku terus buat macam gitu. But guys, ni salah punya prosedur. Jangan defrost barang dekat luar. Masuk dalam icebox overnight.
There's no shortcut. Ada pun the safest way is actually microwave lah. Kalau kau nak pasal microwave, tu bab lain lah. Tapi kalau macam dulu arwah mak aku cakap, ayam tu kau letak kat sink, lepas tu kau letak air. Air tu nak kena running water. Ah. Kau tak boleh just berendam gitu. Kau nak kena taruh dalam. Pasal dia lemas kan nanti. Tak tahu lah, kalau dah mati tu dah rasa lemas lagi tak tahu lah. Kalau ikan lah. Tak, dia, chicken nut bread. Tu satunya. Kalau food apa nama dia? Food safety. Food safety tu is part of it lah. Dia ada macam-macam cara nak defrost punya makanan frozen. Tapi apa yang aku buat tu memang salah. Itu yang dia jadi basi. Sampai dia tengok aku pun macam okay lah, maybe tu macam one of those days lah. Kau tend to do all these things lah. Memang aku tahu aku salah. Tapi bagus juga dia highlight dengan aku. So from there, okay lah, dah settle semua. Aku have the agreement with him, semua dah settle. And then the part where the family, dia, bini dia dengan anak dia. Aku plan masak macam ni, anak dia tak nak. Anak dia nak makan ni, bini nak makan ni, bapa nak makan ni. So satu meja tu aku masak 3 different dish to suits everyone. Aku tak tahu is part of the challenge ke, part of the testing ke, ataupun tekak diorang nak makan gitu ke. Aku tak tahu. But how often? Sekali tu je. Sekali tu je. It was a surprise evening yang anak dia macam moody lah. Everyone was cranky on that day. Bapak dia rasa nak makan nasi dengan lauk. Bapak dia punya nasi, lauk, daging. Bini dia nak makan, tak salah aku steak ke siapa. Anak nak makan spaghetti. Ni bukan restoran aku cakap kan. Tapi tak nak serve, aku tak boleh masak just satu tu. Kau mana masak sikit saya? Kalau kau nak masak spaghetti ke, kuah dia takkan kau nak masak just enough macam gitu. Yang nasi bapak dia tu, ayam takkan nak masak sekeping ke 2 keping gitu. Kau masak the whole batch apa. But kau masak the whole batch, kau nak kena play smart lah. Kau portion it out lah. Portion it out. Yang lain kau simpan freezer. Save you for another day. Letak hari Khamis, aku tak boleh buat the next day. Nak kena pandai obvious lah. Obvious kan. So tak, the next couple of days ataupun next week, baru aku tulis lah kat buku, kat diary dia. Dia nak makan apa, nak makan apa-apa. So 1 minggu pergi journal loh. Ketika cakap Monday aku serve ni, Tuesday serve ni. So tiap-tiap malam 4 macam buah. So everyday 4 buah tu, aku tak nari limau, apple, strawberry ke apa. The next day tak bersama. Aku buat buah lain. Tapi yang aku shopping tu, aku beli macam-macam buah. Satu icebox penuh lah, buah, sayur semua. Aku shopping seminggu sekali. Oh, kira full stock lah. Full stock lah. Dah malam macam gitu makan buah pula. Pagi-pagi patut makan buah, starting of the day. Malam-malam tu nak tidur buah lain makan. Aku rasa. Buah sih. Aku rasa lah. Pagi dia makan roti je. Simple-simple lah. Roti je Tapi diorang orang apa? Masalah? Cina. Oh, Cina Singaporean local lah. Oh. Tak pagi-pagi dia minta kuih pau ke, siumai ke? Tak ada. Anak dia je nak pergi sekolah minta sushi. So pagi-pagi buta tu aku dah gulung sushi. Oh, kira diorang diorang tinggal sana lah. Ada tinggal sana. Habis pagi tu kira kau nak mengukur apa tu? Kau nak siapkan orang punya barang-barang ni? Dia, mak bapak dia breakfast pukul 7. Kalau anak dia 6:30 dah pergi sekolah. Anak tak lah aku 6:30 dia pergi sekolah. Aku tak ingat Tapi aku tu masih gelap tu, aku tengah buat sushi lah. Aku tengok apa-apa. Dia grammar school. Grammar school tu kira macam private school lah. Untuk anak dia. Yang mak bapak dia nak makan sushi. Mak dia breakfast lambat pasal mak dia tak kerja. Oh. Laki dia masuk office pukul 8, pukul 9 aku rasa. Tapi dia he's a macam devoted punya Buddhist So dia very disciplined man. Dia akan spend 1 hour meditate every day. Buddhist boleh makan daging ke? Boleh, tapi beef tak makan. Oh. Ayam, lamb, okay. Faham. Beef tak makan. So bila aku nak buat barang tu semua, aku avoid beef lah. So apa yang beef punya dish tu semua, aku tukar to lamb lah. Senang lah actually. Actually okay, not bad. Berapa besar rumah dia? Besar. Half portion, about half is to punya own personal pan ni. Another half is for official use lah. Oh. For guest use lah. Okay, kau jarang nampak diorang? If not dinner time? Ke diorang kalau lalang katakan? Starting memang susah. Aku tak bergaul dengan diorang. But soon after dia dah kenal aku, dia dah kenal aku punya personality semua.
Aku suka explore things. Aku tanya dia, aku suka pokok ni, aku nak tanam boleh tak? Dia pula into gardening. Jadi dia push aku lah. Aku nak tanam lah. Aku nak tanya ni, pokok apa yang kau tanam ni? Pasal kalau aku suka tanam pokok lain yang aku tanam. Pokok yang tak Dia buah dia register. ada wangi sikit. Dia punya fruit tu ada wangi sikit. Okay. Ni aku tak ingat pokok apa tapi it's a kind of plantation lah. Buah tak salah aku pergi, dia ada macam kedai macam jual biji-biji lah. So aku beli ni biji, aku tanya dia, aku nak tanam ni boleh tak? Kalau tak boleh aku just beli pasu kecil, aku tanam gitu je lah. Kat pot lah kira. Dekat pot lah. Dia cakap, pakai tanam ni satu portion. Lepas tu dia beli seed lagi. Aku boleh beli beans, aku beli blackberries, aku beli ni semua. Jom kita tanam lah. Dia dah macam member gardening lah. dah ajak aku. Pasal dia tanam semua dekat rumah aku. Aku live in a cottage dalam compound rumah dia. So kat belakang tu is dia punya gardening punya tempat lah. Kat situ dia tanam, aku pun tanam lah, share. Join. Lepas tu ada activity, ada something to talk about lah. Besides makanan, besides working. Pasal pada dia macam, aku kerja MC. Aku patah balik, kalau aku nak buat MC ke aku lipat, macam aku tak ada hobi pada dia. So he decided to tanam-tanam. Lepas tu anak dia pun join in. Lepas tu dia beli worm punya ni. Anak dia suka campak-campak makanan semua. Kasih worm tu ni lah. Faham. Multiply lah. Jadi ya, it's a new experience. Aku pun tak pernah nampak benda-benda gini. So aku dah get along dengan dia. Barulah dia macam open up dengan aku semua. Aku tak pernah minta leave. Aku tahu aku minta balik. Aku nak balik raya boleh tak? Cakap. Dia cakap okey lah. Berapa leave kau? Aku pun tak tahu berapa lah. Dia tengok-tengok buku tu. Tak bang, kau balik je. So from there aku dah tahu dia punya kepercayaan lah. Aku pun tak macam mengira dengan dia. Aku tak minta ni, tak minta tu. So dia okay dengan aku lah. So from there we already build a bridge. So from there aku ingat lagi that time was ada satu part. Pasal bini aku tak dapat dah. Bini aku tak dapat ikut. So aku separate dengan dia. So we just telefon. So one of the time bila bini aku have some complication lah. Mak dia pula is a doctor. So aku slow talk lah. Kita jangan berbual meh. Terus aku tanya dia, aku nak tanya kau satu question lah. Kita jumpa kat dapur boleh? Aku tak jumpa dia face to face apa. So aku buat appointment dengan dia. Aku jumpa dekat dapur, kat rumah dia. That is how formal diorang is lah. So dah buat appointment, jumpa. Wife aku ada complication lah macam gini lah. Aku tak ada medical punya knowledge. Kau boleh share dengan aku tak? So aku cakap dia ada macam apa nama dia? Fibroid. It's common among ni lah, woman lah. So dia tanya, okay, kau minta dia punya medical punya report. Nanti aku kasih mak aku. Aku dah kasih semua. Cakap this is okay, it's not dia punya cancer lah. So from there aku lega lah. Kata bini aku pun, dia bilang aku benda-benda gini, aku overseas, aku tak tahu apa-apa. Dia risau. Aku based on report je. Kau ceritakan aku doktor language, aku tak tahu sah. So aku need some assistance lah. And from there aku dah breakdown sah. By that point of time aku dah okay dengan dorang. So dorang assist aku, that kind lah. So kau feel like macam okay lah, at least ada orang, You're not alone lah. Ada orang macam help you out with all these things. So from there kita dah rapat dengan dia. So one of the day macam dia ajak aku, jom kita pergi pasar, kita check truffle. Australian dulu ada. Okay lah, this Australian truffle. And it came from this small region dekat Canberra. So aku pun jumpa farmer dia, truffle farmer dia. Dia yang bawa aku. Come on, let's go, we can market. Dah okay tu. Dah gerik lah. Dah gerik lah. Dah tak ada macam, dah ingat macam aku nak berhenti lah, ni last lah. Dah tak lagi lah. Itu part semua dah settle. So ni part dah gerik sikit lah. So aku minta leave. Kadang dia cakap apa, dia nak pergi overseas, dia suruh aku jaga rumah. Aku pun ada maid, dia punya maid lah. Tengok rumah. Dia kalau bos pergi holiday je, dia pun apply cuti. Habis rumah tu nak kena consistently ada orang jaga. So aku kena jaga lah. Aku dengan anjing dia je. Tapi kau tak payah masak, tak payah apa lah? Masak tak payah. Tak payah masak. Aku masak sendiri lah. Aku masak sendiri. Masak kasih anjing makan juga. Anjing tu dia amanahkan aku. Jangan cakap aku anjing tu ada dinner menu Tak ada. Tapi ada makanan, ada specific diet lah. Dia cakap dengan aku, pagi tu kau nak kena kasih anjing ni makan biskut. Dan malam tu biskut dengan satu chicken wing lah. Habis anjing tu aku tengok muka kesian.
Asyik aku buat biskut dia macam dia obedient ada baik dia. Anjing besar ke kecil Anjing ni? besar Labrador. Oh. It's a one of the smart dog lah. Habis aku tak tahu lah dia nak bodoh-bodoh dengan aku, dia buat muka kesian. Aku tengok bos kau suruh aku kasih kau makan biskut je sih. Habis kau dah buat muka kesian macam aku kasih biskut, aku kasih chicken wing. Malam pun aku kasih biskut, aku kasih chicken wing. Dah banyak, dah double sah. Sekali dia balik, dia pergi holiday for about 1 week lah. Dia patah balik, dia tengok perut anjing tu dah besar sah. Dia cakap, Fadi, how you feed my dog? Dia cakap, like you told me lah. Morning biscuit, then at night biscuit and ni dia punya wing. How kan kau so big? Kau kira alamak. Tapi okey lah, beri makan pada anjing kira satu pahala juga. Betul lah. Kau kesian, kau tengok dia macam Yalah. kena Kita paksa diet lah terpaksa lah. Habis dia dah pergi seminggu, kau tak ada gamen. Aku jaga kau lah. So dia sayang aku lah ni kan. Ni anjing dia suka aku lah. Aku cakap sit lah. Serius? Dia sit coklat, nama coklat. Nama coklat. Pasal anjing ni kalau coklat, tu anak dia namakan anjing tu coklat lah. Cute lah kira. Tapi jaga dia lah. So life aku dekat sana is about aku jaga makan dorang, aku jaga makan manusia, jaga makanan anjing juga. So kalau ada ambassador luar negeri datang, aku pun masak untuk dorang. So from time to time ada minister daripada Singapore datang. But Habis dia punya mate semua sama masak kan? Dia orang makan apa? Ambil masak sendiri. Oh. Driver? Driver tak masak. Driver dia sendiri. Aku punya task is aku jagakan the family dengan official dinner je, dengan anjing dia. So aku macam kalau nak ikut sekarang punya mate, aku part of it lah. Tapi tukang masak je. Kau kira private chef lah. Private chef lah. Tapi basuh pinggan mangkuk, all the kitchen punya barang-barang semua aku jaga. Faham. Then dah sampai dah gitu aku dah buat for the past 2 years lah. What makes kau berhenti? Is it contract or what? Contact. Dia ada post to another country lah. Okay, maybe boleh kau boleh kira wawarkan gaji kerja commissioner ni berapa? Gaji dia? Kira gaji kerja as a private chef lah. Gaji kecil lah. Kalau nak compare hari ni punya market, that was about 3,000 lah. 3,000 tapi dibayar Singapore dollar ke Australian dollar? Australian dollars. Australian dollar. Kira berapa tu? Kira agak-agak. Dulu besar. Australian pay dollars dulu besar. Sekarang dah nak dekat sama dah terbalik. Ya, Singapore lagi besar sekarang. Singapore lagi besar. Dia pay currency exchange lah. But I don't say kecil is kecil lah. Pasal that time aku dapat gaji pun aku tak spend apa-apa. Pasal everything is provided. Betul lah. Aku tak bayar tax, aku tak bayar makan, aku tak bayar api air, accommodation. Tak ada apa-apa. Aku beli kasut. Kira kalau duit, okay, contoh kau nak pergi pasar, duit belanja tu macam mana dia kasih tu? Dia kasih cash lah. Dia kasih cash. Tapi Kira aku ada limit lah. Ada lebih ke tak ada lebih ke? Kira masuk poket macam mana? Tak masuk poket. Dia sistem pemerintah. Aku buat account lah. Aku buat account untuk dia. Oh boleh kena buat accounting lah. Dia kasih aku seminggu dalam 80, 70. Tapi dia cakap that should be enough lah. So aku belanja within that lah. So bila yang every week dia kasih aku tu duit dalam envelope lah. Mana aku belanja kurang, next week aku ada letak, aku belanja this week 60, RM10 tu roll over lah. So next week aku ada 80. Tapi all food included aku punya. So kau nak makan apa kau makan je. Beli sayur lebih sikit, aku masak lebih sikit, yang lain tu aku makan lah. Tapi tak syok lah. Aku macam tak ada freedom sangat lah makan. Tak ada freedom lah. Kau masak lepas tu kau nak makan gitu. Aku dah tak boleh makan, susah makan lah. Aku masak sendiri nak makan sendiri pun susah. So Maggi lah. Tapi memang gitu lah. Tapi memang tu macam arwah aku kan. Dia kalau masak, dia takkan makan makanan dia. Dia masak. Aku tak tahu kenapa. Is this like aku tak tahu maybe pendengar ataupun penonton yang tengah tengok ni episod. Aku tak tahu benda betul tak betul. Tapi orang yang selalu masak ni, dia takkan makan masakan dia. Dah panas, dah rimas, kau tak selera apa. Orang lain yang tengok kau masak selera, betul dah siap apa. Ya. Pasal ataupun maybe macam contoh macam kau masak daging tu daripada scratch Kau dah potong daging, kau nampak darah ke, kau rasa geli ke, apa ke, bukan Tak tahu pada aku lah, aku punya personal opinion is aku dah masak, aku penat, aku nampak tu benda from nothing to something. Aku tak ada macam, power aku masak. Aku tak ada tu feeling. But orang lain kata, alamak ada makanan ni lah, sedap lah. Tapi pada aku tak apa. Tak tahu ada. The element of surprise aku rasa. Maybe lah, tak tahu. Tapi kadang kau tahu apa kau nak masak apa. Orang lain nak makan ni, okay aku masak dengan kau.
Maybe lah. Kalau aku kalau pergi makan kedai, aku cakap macam, let's say kedai nasi padang, aku cakap ni lah. Semua aku nak ambil. Besar bukan kau masak apa? Tak Tapi tahu bila kau dah masak tu, as kau masak, kau taste apa. Jadi kau dah expect. Okay. Pasal Hidangkan macam tu juga selalu macam chef dulu tempat kerja aku pun, dia akan rasa je. Ada dan dia tak. Ni korang makan lah. Macam apa dia ni? Dia ni nak racun aku ke apa? Kau faham tak? Kau fikir balik. Aku tengok memang ni trait saya kira memang ni ciri kalau mak masak ke nenek masak kan. Diorang jarang nak makan masakan diorang sendiri. Maybe pasal kita not enticed to the food as much lah. Pasal kita dah rasa dah apa semua. Korang belum dah tunggu pasal tunggu. lambat ada aku tak tahu, aku tak boleh terima. Bukan tak boleh terima lah, macam nothing special lah. Kadang aku masak benda-benda yang dah masakkan orang ni, nanti aku masak Maggi sendiri. Makan roti, sapu apa-apa. Tu aku beda lah. Tapi kau rindu masakan kira ataupun lauk-lauk kat Singapura biasa. Dah macam-macam. Ya betul lah, berbalik Kau balik, kau report balik macam kau tunjuk je. Takkan lah. Pasal kat sana tak ada makanan. Adalah dekat sini, dia tempat aku tu jauh. Jadi aku tak travel. Tempat yang aku tinggal tu, aku nak makan nasi lemak ke, for example aku masak sini nasi lemak. Tapi bila aku masak pun dah macam dah tak ada, tak feel the vibe lah. Dah lain lah. So dekat sini macam rasa okay lah. You know, that kind of thing. Kalau aku masak ke, tu bonus lah. Lagi dengan air tangan kan. Main bangsa tak ada ikut buku pun, tak ada 1 teaspoon, tak ada. Caplok. Tapi memang tak tahu Tapi power. Tapi okay, kita side track lagi satu ni kira trivial punya question. Patut ke resepi tu kita ikut cara resepi dia, macam contoh cakap 1 sudu garam, 1 sudu gula kan, ataupun kita nak kena ikut macam mak-mak mesti main campak je tu jadi tu lauk. Tak sardin kau masak gini, ikan kau gini, perak air limau jadi ikan tak hanyir, kau masak je dengan bawang jadi. Pada aku depends on tempat lah. Kalau kau buka restoran, kau tak boleh buat gitu. Nyari rasa lain, besok rasa lain. Tapi kalau kau masak kat rumah, buat je lah. Betul juga Jadi sedap boleh makan. Correct. That's what aku feel lah. Kira kita petakak mas sedap ya, betul tak? Sedap sudah, kita nak makan lah. Saya sepi pun tak, aku cakap tak accurate lah. Kau just aku break down macam garam for example. Kau buku tu dia tak specify apa garam dia pakai. Could be iodized, sea salt. It's not the garam yang different kopi sukatan. Tu pasal banyak yang pinch or salt or whatever. Pasal kalau dia taruh 1 teaspoon, kau apply 1 teaspoon is apa brand kau pakai, apa grade kau pakai, coarse ke fine ke. So that will actually change kau punya whole dish lah. Nampak tu in depth tu, ilmu tu. Macam aku fikir logik tak, aku tak tahu. Pasal aku garam iodine ni semua aku tak main. Aku garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca. Astaghfirullahalazim. Okay. Tu. Okay, back on track. Jangan ke laut. Okay. Terus yang pasal yang aku berhenti kerja tu, is contract dah biasa. So another contract was given to me. Aku kena pergi New York for another post dia lah. Dia that time dah bukan High Commissioner, dia jadi apa tu? UN apa? United Nations punya representative. Representative. Okay. So dia nak chef balik. Dia nak chef, and then dia panggil aku suruh pergi New York. Aku pun cakap, it's been 2 years aku dah kerja dengan kau, wife aku tak dapat ikut, dan kalau aku pergi lagi, aku tak tahu berapa lama kau punya mission kat sana. So aku rasa aku pun baru kahwin that time. So aku cakap aku baru kahwin, then aku think I need to start a family lah. Tu dia cakap, Kau kahwin and then Australia, how far away was that? 1 jam setahun. Aku kahwin 08 dan aku punya start kerja 2009. So that is 1 year punya marriage lah. Kira masih baru lagi apa? Masih baru lah. So bila yang dia offer aku dekat New York tu, aku turn down in a good way. Pasal there's a reason kenapa aku turn down lah. Pasal dia push aku, dia cakap apa, kat New York ni kau nak kerja, kalau kau nak cuti anytime. Tapi kalau kau nak kerja tu, there's slim chances lah. Aku tak tahu apa dia punya chances ke apalah. Tapi it's not easy for you to get a job in New York lah. Dia psycho. Betul, dia punya pancing tu. Dia punya pancing lah. Tapi dia pancing pun it's a win for both lah. Not only for him. So aku pun dah kenal dia at that point. Dah mesra, dia cakap
tak, aku rasa aku need to go with my decision lah. Tu cakap okay lah. So kita kira dalam ni lah, still in contact after that semua. Is the nice person lah, easy to talk to for a person at his position lah. Then doing that aku stay, aku kerja dengan dia, banyak knowledge yang dia share dengan aku. Even if for the start kau macam nak give up lah kan. Kau tak tahu lah what in somebody else's pay mind lah. It's either dia groom kau ke, ataupun dia nak matikan kau ke, dia nak give kau hard time ke. Dia guna-gunakan kau pun. You never know lah. But if you go with it on a positive thought, then you will see the outcome later on. Dengan minda yang terbuka guys. Exactly. And then kau balik Singapore. Balik Singapore. So balik Singapore, start Singapore punya life balik. Kerja and all that. So by the time dah senang lah dapat kerja. Kira kau apply temu duga dapat lah ke macam mana? Boleh dapat lah. So at that point, bila aku dah interview tu, kira aku pegang tu bola lah. Aku nak yes ke no ke. Yalah betul. Resume dah power Kira kau boleh demand gaji yang kau nak dengan kualifikasi yang kau ada. Convincing lah. Bila orang tengok aku punya ni, oh okay, kedai kerja gini, okay. Paymaster tengok pun okay, macam mana ni. Tak lah, aku pun tak sampai at that stage macam aku nak demand ke. So bila aku balik tu, aku patah balik kerja dekat Dempsey. Kulina balik lah. Tapi pangkat tinggi lah. Pangkat tinggi lah. So aku dah start to be one of those punya management punya side semua. With the big boys lah. With the big boys lah. Tetap kau dah selalu attitude kau dah start to fix kat situ. Kau kalau macam kau on a bad punya attitude, kau nak recover and turn over a new leaf is gonna be hard. So aku stay on macam itu lah. What you see is what you get lah. That kind of attitude. So daripada dulu yang aku tinggalkan Kulina tu sampai aku patah balik, bos aku masih lagi. So dia kenal aku, cakap kau datang balik lah. So aku datang balik, dia aku dah kerja sebulan, dia masih spot dan aku macam ni juga. Pasal aku still tak demand gaji. Dia yang campak gaji macam itu. Dia offer aku, okay, aku proceed je. Tapi aku tak tahu, still aku tak tahu apa aku nak buat. Macam takkan aku nak kerja kat sini ni kan. Like kitchen wise So that time was busy, dah lepas kahwin, nak cari rumah semua. So that kind lah. Then after Kulina, how long kau stay in Kulina before kau move on? Setahun. 2 tahun. Sorry. 2 tahun. Pasal aku ingat that time was in process aku dah yang rumah pay signing semua. Tu semua dia dah jalan. Kau nak kena stabilize Pasal nanti diorang minta kopi slip gaji kan. Betul lah. So aku stay put lah. Stay put just to stabilize. Okay, dah okay. Lepas tu accident. Order balik kerja accident? Accident balik. That time accident dekat Kulina. Dan masa nak kena kerja tu, accident motor kat situ. Tu tak kerja. Rezek habis lah. Tu jangan tukar motor. Motor apa pula? 600 visa. Lama. Dah anda sikit. Rezek, raja jalanan. Mesti mau upgrade pun. Betul. Takkan tu stroke kan. Dah okey lah. Pasal aku ada member yang pergi mana naik KL, naik Thailand semua. So nak kena ada motor yang power sikit lah. Biasa. Habis dah mabuk. Betul. Pasal kalau kau tingkatkan kau punya kemahiran, kau kena tingkatkan gaya kehidupan. Semua nak kena naik. Kau dah tak pakai Nokia lagi, kau dah up sikit lah. Kau pakai apa Dah iPhone lah tak, Vertu Vertu jahat. Mahal kan? Mahal main handphone. tak tahu betul apa. Handphone mahal lah kira. Tapi dia macam old school, dia ada button juga. Tapi Vertu. Aku nampak tu kat airport, dia jual kat airport. Betul tak tahu mahal lah. Handphone mahal mah. Okay, and then after the accident what happened? Lepas accident tu aku cakap dengan bos aku, aku think aku nak kena ni lah. Aku punya ni dah fractured. Aku tak fit untuk kerja lah. So dia cakap, it's sad to know that lah. Lepas tu aku make the decision lah. Aku nak berhenti lah. Tapi yang masa tu aku MC. Dia kasih MC, dia kasih apa semua. Aku dah out. Lepas tu dia cakap, kalau kau tak masuk kerja balik, kau dah no pay tau. Aku pun that point macam, alah, kalau aku masuk kerja, aku tak kerja, aku rasa dah tak ada vibe tu nak kerja. Pasal tangan macam ni. Tak aku cakap, aku resign lah. Resign lah. So resign, aku tak kerja berapa bulan saja. Bil dah lambat saja. Bini aku semua yang kerja. So she actually macam bayar help me with all this lah. Bil tu sampai dah tangan dah recover sikit, baru aku start kerja. Aku kerja dekat Teluk Air.
Kerja kat Teluk Air. Aku masuk part time lah. That is the first Malay restaurant aku join lah. Restoran apa tu? Before that ada lah, tapi macam on and off gitu. Apa nama dia? Royce Evu. Good management, everything good. Lepas tu aku masuk just for part time lah. So aku masuk kerja part time. Lepas tu eventually aku dorang okay dengan aku. Tu aku masuk full time. Dah masuk full time kerja for 2 tahun gitu. Aku get another mysterious phone call lah. Aku memang nak kerja Australian. Aku nak kerja kat Australia lah. Tapi tak ada chance apa. So aku patah balik Singapore pasal wife tak ada. Aku tak boleh buat decision macam gitu. Aku punya life decision is always based on both lah. Aku tak nak buat a single decision lah. Okay. Saya track sikit lah. Aku ada di trivial punya soalan. Okay. Pasal seseorangnya sememangnya kalau dah sampai another level of pemahaman ataupun ilmu yang dia ada dengan experience yang dia dah dapat, usually orang akan hidung tinggi. Kira kau ataupun macam riak kira setakat aku kerja part time aku overqualified lah buat ni benda. Kau faham tak? Pasal contoh kau dulu manager, tiba-tiba kau kena jadi assistant ke apa ke baru kan. Kau mesti cakap kau buat ni salah, ataupun orang pandang rendah dekat kau. Ada tak bila kau patah balik bekerja? Tu masing-masing lah. Memang mesti ada lah. Tapi bila aku masuk tu with one intention. At that point aku masuk tu memang aku nak gaji. Aku bukan nak macam contribute, aku chef. Memang kalau kau cakap kalau ada skill kau masuk kau tinggi. At that point aku memang nak duit. Pasal bil dah berlambak. Kira kau nak lunaskan hutang yang ada lah. Apa dia campak aku ambil. So tapi obviously ada nak apa certificate, kau punya qualification, CV semua, all those procedure lah. So dia tanya aku, apa kau punya qualification, ada CV tak? Aku cakap okay lah, ada lah, tengok lah. Dia minta aku, dia baca-baca flip. Dia tengok aku mana-mana aku kerja semua. Impressive lah. Tapi aku sih tak percaya lah benda-benda gini semua. Aku nak witness kau punya strength lah kat dalam kitchen. Aku cakap okay lah, boleh lah. Tapi untuk masak-masak semua aku bilang dulu pasal tangan aku baru recover lah. So aku takkan go all out. Tapi kalau kau nak aku punya yang tangan yang okay yang nak potong-potong ke apa-apa semua okay lah. Heavy lifting semua aku tak nak angkat dulu. And I hope kau faham lah. So dia okay lah, masuk lah. So bila aku masuk, first time aku kerja dengan budak-budak Melayu, aku cakap diorang buat semua benda yang macam aku tak pernah nampak. So maybe ni peluang baik sini, aku nak belajar sini. Habis aku tengok dia outcome macam this is tak proper lah. So aku try to tegur, tapi aku nak kena fikir balik. Aku tegur, ni bukan tempat aku macam. Dan aku punya intention is aku nak gaji je. So I don't think it's a right move untuk aku tegurkan lah. Maybe sikit-sikit kalau aku bilang diorang okay lah. Tapi dengan aku tak buat gitu, aku yang kena test. Dia ni dulu kerja gini. So words have been spreading out lah. Yang aku pernah kerja kat sini. It's a big deal to them. It's nothing to me. Pasal intention aku nak masuk untuk bayar gaji part time. Jadi dapat duit. Diorang pula tengok aku macam dia ni apa hal ni nak masuk sini gaji macam apa, nak curi resepi ke apa ke. Something like that lah. Aku tak tahu. It's just sifat Melayu lah. Faham. Kind of thing. Tapi aku tak macam tak really fokus. Aku dah marah. Aku tak really fokus on that lah. Kau nak tengok aku macam gitu, kau bebas. Pasal aku dah pasang niat dengan nawai itu kau dah betul apa? Aku punya niat aku nak tu gaji 1 jam ya. Jadi aku boleh bayar bil. That's all. So after berapa bulan aku kerja gitu, diorang nampak performance aku, dia nampak apa aku boleh buat. Then diorang start to offer aku full time lah. So tengah aku pun dah recover lah that time. Dia offer aku full time. Ini game where people start to ask, kan tu macam HR punya question, where do you see yourself 5 years time? Why do you think the company should hire you? Dia tanya aku benda gitu, aku terus cakap dia, aku dah gone through all this proper punya stage and all that lah. Itu part aku naikkan hidung aku sikit. Ni aku not the intention of riak, pasal aku dah tak boleh stand that kind of question yang tak apply in a real world. Logically kau tanya aku macam ni semua, bila aku masuk sama juga benda. Sama juga benda yang kau dengan dia politik ni aku tukang dengar. Lepas tu kau paksa aku suruh pilih side, kau nak kerja dengan ni supervisor ke tak. That kind of thing is a kerja by politik. Aku dah macam dah lalui tau. Kau dah lalui, kau tak learn from it, how can you make a change?
And I can tell you, kau pergi with that attitude, kau pergi kat mana-mana, same thing will happen. Pasal kau tahu tapi there's nothing that you can do. This is a work thing. So aku tak tahu lah, out of nowhere. Kira dia tanya just for the sake of tanya lah, untuk HR punya policy lah. Itu aku punya vibe lah, aku tak tangkap lah. Tapi sememangnya sorry to say sememangnya HR ni, dia HR. Aku understand HR ni korang belajar, kau kena buat human resources, corporate administration, yada-yada. Yes, correct. Tapi they know nuts about whatever the job yang orang ni. Dia tahu, oh chef nak kena pandai potong, nak kena pandai ni, gini, kena ada food safety. Dah. Okay, means aku follow the requirement. Okay, I get you this kind of people, aku interview. Tapi they don't really understand dorang punya workflow. Oh, chef punya timing macam gini, penat macam gini, nak kena buat costing macam gini. They don't see all that. Kau faham tak? HR selalu macam itu. Kira dorang nak dapatkan orang yang dorang rasa aku boleh ngam dengan dia ni, dia suits aku punya kriteria, means aku punya job done. So aku turn balik lah, dia punya question semua macam in a big corporation punya soalan. Maybe besar punya style macam itu, so diorang tengok macam this is appropriate lah for them to look professional. So they apply the template. Tapi aku explain dengan diorang lah, kau tanya aku the next 5 years, you can actually word in a way where kau kalau kerja sini berapa lama kau boleh commit. Or macam kau boleh kerja sini long term ke short term, you know. Tapi kau word aku in a way where macam where do you see yourself in 5 years time. Kau masih kerja kat sini with apa punya ni. Aku tak fancy that question and aku tak suka jawab. Pasal bila kau nak aku jawab macam itu, I can give you a straight lie. Aku akan, pasal aku nak ni kerja, aku akan bilang kau, I'll be here, I'll be apa contributing this semua. Buat apa? Kau force aku to be a liar tu. So where does it get me tu? And then you have to be poker face, betul tak? Exactly. So kau nak berani, dunia sekarang kau berani tipu kau dapat lah. So kalau aku rasa aku tipu pun, aku tak tahu apa aku play end game lah. That makes me another level of liar. Kalau dia tanya aku, awak Cik Acap, apa yang anda lihat dalam masa 5 tahun? Oh, dalam 5 tahun saya akan ambil course HR, lepas tu saya akan take over awak. Itu dahsyat lah Okey lah, awak kerja je. Dalam 5 tahun aku dah tak ada kerja ni. Dah resource kan. Itu threaten satu. Lagi apa lagi satu soalan dia tanya aku, okay, corporate expectation. Kira expectation gaji lah. Gaji per expectation lah. Ini part pun sensitive kira juga. Ni position apa yang dia kasih kat kau ni? As a executive Full time je. Full time aja. Dia tak cakap aku apa macam, kau tu dalam kitchen ada macam tu level lah. Cook lah, chef de partie, supervisor, jadi head ke apa leader punya assistant. Dia ada nama-nama dia tertentu lah. So chef ke apa-apa lah. So that level will determine kau punya pay punya scale. Pay grade lah. Ada pay grade lah. So bila tanya aku, what is your expectation? Aku that time bila aku dah tahu dia offer aku full time, in a way where aku dongakkan kepala aku tu, it's just I'm sending them a signal to stop playing around with siapa yang kau nak hire. So aku throw back the question lah. In the first place kau dah offer aku, pasal kau dah nampak aku punya apa nama dia, output, kau dah nampak aku punya strength, kau nak buat aku part of your asset, kau dah nak invest aku to be part of kau punya ni lah company. So kalau kau tanya aku macam gitu, aku kalau tahu harga, definitely kau akan bilang aku, oh the company have this certain budget gini. So bila aku taruh too low, kau terus hire aku. But too low is gonna be lose on me, win on your side. So aku just turn over directly, aku tanya diorang. There was 3 orang lah, head chef aku, director, dengan aku tak tahu lagi satu apa position dia, manager tak salah aku lah. So aku tanya diorang lah, the moment kau nampak aku kerja sini, daripada part time aku boleh produce gini, aku dah start ajar orang gini, and it brings kau punya apa nama value dia, ada value, and then it brings apa revenue kau dah naik semua. Berapa kau rasa aku deserve? Throw back the question. Aku throw back the question lah. Pasal aku dah done enough, aku dah kasih orang, mana-mana employee aku kasih gaji semua. Everyone will tell me, oh ni company gini-gini. Aku tak tahu dia nak lowball aku ke apa-apa lah.
But sekarang aku nak throw back the question, how much do you really appreciate me? Aku nak tukar balik Pasal aku can stay on to do part time and find another job. So dia cakap, we get back to you. Okay lah. So aku tanya dia, to make it more simple, kau offer aku, if he say yes, it's a yes lah. Kalau no, aku can just find some other job. But to be honest, aku suka kerja sini. Tapi kalau kau offer aku tak macam Memadai lah. tak memadai, then I have to either aku stay on part time ataupun aku kerja tempat lain. Daripada 2 spade tu dah kat dia. Dua spade dah kat dia tu. Aku tengah nak post lah. 2 spade. Dia dah Uno reverse. Dua reverse lah. Jejak dam lah kau. Aku dah skip lah. Skip reverse apa-apa cut aku ada. Asia dah jam dah, tak ada cut lah. But in a good way lah. Ya, faham. So diorang pun tengah, it was a long pause lah. So dia cakap, okay, we get back to you next week lah. Sekali dia pay chef yang bilang aku, Fendi, kau tahu after that kau pay meeting interview tu is a very hard decision lah. Kita tak pernah come up with that kind of macam nak ambil hire orang ni. Selalu kita pay list is always been yes, no, harga dia ni kasih, okay kita ambil. But kau punya, you give them a wake up call. Kira kau throw a curveball lah. Diorang tak expect that kind of thing coming from me. Aku pun tak expect yang aku akan cakap macam itu. But at that point aku terus macam trigger, aku freestyle lah. Aku terus cakap dengan dia, kadang nampak aku pay output, kadang nampak apa aku boleh buat, berapa kau rasa aku deserve. So from there, Lebih formally lah kau cakap dengan dia. formally, not in a bad way lah. Macam how they receive pun okay lah. Tapi yang dia tanya aku yang apa, yang 5 years time, all those HR pay questions semua, tu memang aku against it lah. Aku cakap, korang just realize something lah. You are trying to promote lying. Pasal kalau aku really need the job, aku lie to you, and if you buy my lie, that makes me a better liar. So in the future, hidup aku based on lies, and aku so comfortable with it. But aku punya ground is not solid. Pasal aku dah berani tipu. Aku boleh tipu, aku dapat digaji, aku dapat kena gaji. So Dengar tak? Nampak? Ni prinsip hidup ni. Prinsip hidup ni tak semua orang ada tu. Betul lah. Ada orang sanggup apa? Dalam 5 tahun aku akan naik general manager. Bila aku naik general manager, aku akan increase the revenue of the company for 30%, blah 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 blah. Kau faham tak? And bonus for every worker, blah blah blah. Besok minyak turun. Contohlah kalau jadi politician lah, kalau jadi politik lah. Kalau saya dijadikan Perdana Menteri, saya janji esok harga minyak turun. Ada macam gitu. Aku dengar lah kat sebelah. Itu is yang aku cakap gitu pasal it followed by the next question. Correct. Yang how much they willing to offer me. Kira kau dah pre-em dulu lah kan. Ni freestyle. Bila aku dah cakap gitu, it suddenly macam aku interview tempat lama-lama semua the same question, the same punya number yang berapa, what is my expectation. Dulu pakai tulis, Anis kan dah cakap aku, the throw words aku lah. Tapi honestly saying, how much will you, kira kau nak dapat tu nombor, berapa tu harga yang kau minta tu? Actually kira kau pay niat, kalau dia kasih aku 5,000 aku angkat mah. Contoh lah. Tak ada Bila yang aku cakap macam gitu, aku pun tak ada specific number. Pasal that time dia tanya aku number, aku tanya dia balik number. So both of us tak keluarkan number. Aku pun tak expect. Pasal dulu aku kerja yang kat DMC tu, aku dah dapat itu number. So aku tak nak apply dekat sini balik. Tapi kalau aku dapat pun alhamdulillah. Aku tak secret, but I just want to see how much can actually people macam nampak ni is a unique set of skill. Dia boleh contribute something. Aku pun tak tahu what's that number. The mysterious number gonna be like lah. Aku tak tahu. Aku nak tengok pula from dorang punya admin side, berapa that yang dorang actually can willing to spend on a person like me. Aku pun tak tahu. There's nothing low or nothing high at that point. Aku tak expect macam maybe dia nak ni. Tapi on aku pay part, aku nak tengok apa nombor dorang kasih. So after that meeting, dorang sendiri pun dah macam dia macam mana ni? Pasal kalau dorang offer that number, kali dia ni starting yang boleh perform, lepas tu tak perform. Itu pun psikologi juga. Hisham banyak kali kena game. Sial lah ni tak boleh kerja. Dah bayar, dah dapat. Sial dah dapat tak kerja. 50 mahal tau 1 jam. Pula dia okay lah tak. For example dia kasih aku okay lah 5,000 lah. Pula aku cakap nice, okay lah, thank you. Kira tu pun main. Tapi aku tak buat gitu lah. But that
that was the number lah. So after dah berapa tu Kira baru nak bluff 5,000 tak nak. exactly macam bluff lah. Kira kau tengah main poker kan, kau tengok daun kan. Alamak ni daun mati daun saya. Macam ada joker Lepas tu kau pusing, kau up lagi. Bukan tu kau dah kalah saya. Lepas tu kau up lagi. That kind of thing lah. So aku tak nak up tu market. Aku tengok berapa kau boleh buka tu harga. Pasal aku tak nak kasih tu number. Pasal every time kalau aku kasih number, no, your expectation is too high. So what is too high, too low, aku let them decide. So pada diorang macam aku appropriate with this number, then okay lah, aku accept lah. But apa number yang dia keluar after that, aku accept je. Dan from there aku start aku punya journey. Dah kerja kat situ, another phone call. That is where I am today lah. Buat me where I am today. Cerita dia ni makin interesting, makin aku memang mendalam sambil cakap kau dalam ni kira kat lautan dekat mana tu Australia tu ada apa, The Great Barrier Reef ke apa? Australian idea lah. Orang kira lama yang kan jangan aku. Batu coral lah. Kira makin dalam lah. Dah tak jumpa siapa Finding Nemo. Ya betul, tapi Finding Nemo Australia Ada turtle. Pasal dia makin kita mendalami kerjaya seseorang ni from nothing to something. Dia makin banyak cabangan dengan soalan yang makin trivial. Pasal gaji, macam mana dia matikan daun HR balik. Aku rasa kan kita boleh buat sambungan ke part 3. Sama kan Tengok kita dah masa 1 jam ni. Sambung part 3. Pasal apa tau? Pasal the third part is macam mana dia jadi owner restaurant. Betul tak? Betul. Macam mana journey to Australia lah. Journey Betul dah tadi ni sebelum ni journey to Australia, bukan journey to the west. Bukan. Sebelum ni embassy apa. So dia tak really living the life in Australia. Betul. So dia akan dapat balik sebagai kira journey dia pergi sebagai home owner pula, business owner di negara Australia, yang mana dia pernah kerja sebagai chef private chef untuk High Commissioner of Singapore. Kita kembali seketika dengan advertisement ini. Sebelum tu aku nak cakap lah, episod ini tajikan khas oleh Big 3 Professional Detailers. Kalau korang nak bikin engine bay, detailing, coating and polishing, korang boleh hubungi mereka di 88224478, 88224478. Yes. Atau layari Instagram mereka di @big3detailing. Terima kasih. Okay, selamat tinggal. Jangan itu, jangan mendam, Jangan kecam. only good thoughts. Ciao. Nantikan part ketiga.